Ada red flag besar hari ni, geng. Ingatkan dah masuk 2026, politik kita dah matang. Rupanya ada yang nak main reverse gear, nak ajak break up pula. Bila nampak pelik, kita angkat red flag. Jom check. Cerita dia semalam panas, geng. Ada bunyi-bunyi dari sayap pemuda yang berapi-api nak desak parti dorang angkat kaki dari kerajaan perpaduan. Kenapa benda ni red flag? Masa tak kena, kita baru je nak recover dari banjir besar 2025. Ekonomi baru nak pacu balik. Saim Darby pun baru umum program bantu usahawan. Tiba-tiba korang nak buat hal politik. Zamri BN dengan Anthony Loke di AP dah relax, kata cool dulu. Biar orang atas bincang. Tapi yang bawah ni melompat lebih. Kalau asyik ugut nak keluar masuk kerajaan, pelabur luar pun pening. Malaysia ni nak maju ke nak main kerusi muzik? So, kalau nampak sentimen jom runtuhkan kerajaan kat timeline korang hari ni, hati-hati. Itu bukan perjuangan. Itu konten nak bagi negara huru-hara. Rumusannya, tahun 2026 tahun bekerja, bukan tahun berdrama. Siapa yang sibuk nak gegar tiang Seri Negara, kita bagi dia kad merah terus. Jumpa lagi. Stay alert, jangan kena scam. Red flag!